Jadi saya hari ini saya datang balik sebab saya memulakan projek variety baru iaitu melon Selangor, Melon Identity Selangor. Nama saya Ahmad Zaki bin Fakrin, mula menceburi bidang tanaman rock melon 7 tahun yang lepas lah, dan kita telah menggunakan produk Hanani. Jadi biasanya kita dapat saiz yang standard lah, lebih kurang sasaran 8. Pada ketika itu kami menggunakan sarung buah untuk mengawal lalat buah, tetapi saya tak perasan yang saya telah menggunakan body Hanani untuk pengesaran buah. Jadi apa yang kami nampak ketika nak harvest, kebanyakan buah tu lebih saiz sehingga sarung tu tak boleh buka dan dia lebih kurang 2 kilo ke 3 kilo pun ada. Jadi ketika itu saya percubaan, jadi saya tak dapat kata cara yang betul lah daripada cikgu. Jadi saya hari ini saya datang balik sebab saya memulakan projek variety baru iaitu melon Selangor, Melon Identity Selangor, orang Melocell lah, Melocell. Jadi kali ini saya mulakan daripada awal mengikut kata cara yang betul dengan khidmat nasihat cikgu Kari, dan saya harap saya dapat hasil yang lebih baik sebab melon ni dia ada istimewanya, dia dah rangup, kemudian dia ada manis. Jadi kalau kita dapat penggunaan baja yang betul, kita akan dapat lebih daripada itu. Dijangka bulan Julai kita akan haus lah, dan saya akan ambil lah untuk Cikgu Amsari untuk buat kajian penggunaan baja ini terhadap melon Selangor.